um, Ar- from Arus Academy. First of all, saya minta maaf sebab sebenarnya hari ni saya tak berapa nak sihat. Jadi suara saya pun tak berapa nak okey. Tapi kalau tak dengar ke tak jelas ke, nanti just raise your hand ataupun cakap dekat komen kata tak dengar. And then ada seorang lagi, Encik Daniel. Dia juga one of in Arus juga. Okay. Kalau kita start sekarang boleh ke? Okay. Oh, got echo. Got echo. Oh, maybe sebab ni kot. I pakai mic kot. Ke I try to turn off the mic. Alright. No. Okay. Okay, jap. Okay. We start first Okay, today saya uh, hari ni about the program keselamatan mobility 2026. First of all, kenapa saya tak boleh tekan? Okay, saya akan introduce Arus Academy. Arus Academy ni adalah educational social enterprise yang working toward making learning relevant. Wait. I sekali lagi ya. Sebab I punya video dia mengganggu. Wait. Dia hilang. Okay, sorry. Okay, introduction to Arus Academy. Arus Academy ni adalah education social enterprise yang working toward making learning relevant through multidisciplinary approach such as hands-on, project-based, gamification, and real-life simulation. Dia macam kami ke Arus Academy ni bukan sekadar mengajar subjek sekolah, tapi fokus kami adalah untuk menjadikan pembelajaran tu relevan dengan kehidupan sebenar melalui platform Delima. Melalui platform Delima ni, kami membawa modul seperti Futurescape for All dan VR Safe Mobility supaya murid-murid bersedia untuk cabaran masa hadapan. This is dekat bawah ni some of our learning modules on Delima platform such as Futurescape for All. Dekat sini media and information literacy, financial literacy, social emotional learning, guru karisma, Arts Academy, sekolah, buku jalan coki, and also the VR Safe Mobility. Okay, apa itu pertandingan keselamatan mobility VR? Uh, Disebabkan kemalangan jalan raya adalah antara punca utama kematian dalam kalangan golongan muda berusia 5 hingga 29 tahun di seluruh dunia. Dia setiap tahun lebih daripada 270,000 orang berjalan kaki kehilangan nyawa di jalan raya. Itu adalah based on indeks kematian jalan raya Malaysia. Kebanyakan daripada kemalangan ini berlaku semasa perjalanan ke sekolah dan boleh dielakkan jika kesedaran keselamatan mobiliti dipertingkatkan. Kalau ikutkan fakta, dekat luar negara tak ada, dalam Malaysia dan luar negara, dia menurut data PDRM, penunggang motosikal dan pejalan kaki termasuk murid sekolah adalah kumpulan yang paling berisiko tinggi. Dan dekat luar negara pun seperti negara Sweden, mereka memperkenalkan polisi Vision Zero yang dapat berjaya mengurangkan kematian jalan raya kepada hampir sifar melalui reka bentuk jalan yang lebih selamat. Jadi, dengan program VR ni, dapat membantulah untuk mengurangkan itu. Program VR ni dijalankan sejak tahun 2019 dengan penglibatan 32 buah negara dari seluruh dunia. Program ni dia sediakan kurikulum bersemuka dan dalam talian untuk meningkatkan kesedaran keselamatan mobiliti di kalangan warga sekolah dan menjadikan murid duta kepada
kesedaran, kempen kesedaran ni. Maksudnya duta di dalam sekolah lah. Macam tu. Okey, manfaat utama menyertai pertandingan VR ni, kita akan dapat, student akan dapat lawatan ke Bandaraya Perancis, sijil penyertaan dan pencapaian, bahan bimbingan geran sehingga RM500 bagi peringkat kebangsaan dan geran sehingga RM10,000 bagi peringkat antarabangsa. Dan peluang kepimpinan menjadi duta murid keselamatan mobiliti. Untuk lawatan ke Bandaraya Perancis ni, pemenang untuk pertandingan VR ni, dia akan ke peringkat antarabangsa ditaja ke Paris, Perancis untuk berjumpa dengan pakar keselamatan jalan raya serta dapat berjalan-jalan lah dekat sana kan. Dan sijil penyertaan, semua peserta dan guru dari 4 sekolah terbaik yang dipilih akan menerima sijil penyertaan dan pemenang akan menerima sijil pencapaian dari pihak penganjur. Okey, lepas tu dah dapat sijil, laporan pun akan dihantar ke KPM untuk permohonan mata PAJSK bagi semua peserta, bagi murid-murid lah di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Okey, untuk bahan bimbingan geran ni, semua peserta dari 4 sekolah terbaik yang dipilih tadi, di pertandingan peringkat kebangsaan, dia akan menerima cenderahati dan bahan bimbingan dari penganjur seperti t-shirt dan bahan-bahan camp dan berpeluang untuk memenangi geran RM500 untuk buat perubahan dalam komuniti. Maksudnya dia boleh buat the project lah untuk membaik pulih keselamatan jalan raya dan mobiliti yang selamat. Untuk peluang kepimpinan, macam kita tahu kalau kita masuk pertandingan, dia akan membantu pelajar untuk membangunkan kualiti kepimpinan untuk cara diorang cakap, cara student presentation, cara student untuk bergiat aktif lah dalam sosial punya ni kan. Dan sambil-sambil tu dia akan mempromosikan amalan mobiliti selamat dalam sekolah dan luar sekolah. Untuk perjalanan sekolah yang terlibat, sasaran kita adalah semua sekolah rendah awam di seluruh negara, pelajar tahun 5 dan tahun 6. Pada Jun hingga Julai 2026, permohonan dibuka. Lepas tu, Julai hingga Ogos 2026, 4 sekolah rendah awam akan terpilih, 4 sekolah terbaik lah. Yang terpilih tu akan menerima geran RM500 dan pelaksanaan program VR yang mengandungi semua bahan dan sumber untuk melaksanakan aktiviti kesedaran. Jurulatih dari pihak penganjur akan bagi bimbingan lah secara peribadi untuk memastikan setiap pasukan yang telah terpilih tadi bersedia untuk pembentangan akhir secara maya. Dan hanya satu sekolah je yang terpilih di peringkat kebangsaan akhir. Okey, lepas tu September hingga November 2026 akan berjalan pertandingan peringkat kebangsaan akhir 2026. Satu sekolah yang terbaik antara 4 sekolah tadi tu, dia akan terpilih untuk pembentangan maya di peringkat kebangsaan. Dan dia akan diberikan geran sehingga RM10,000 untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti kesedaran mobiliti selamat yang berskala besar lah di sekolah dan komuniti mereka. Lepas tu November dan Disember 2026, hujung tahun ni, juara dari setiap negara akan terlibat dan bersaing di peringkat serantau dan kemuncak pertandingan untuk merebut gelaran juara pertandingan antarabangsa VR Safe Mobility. Dan pemenang peringkat antarabangsa itulah yang akan berpeluang melawat Bandaraya Perancis. Ya, satu grup tu je yang akan berjaya untuk ke Paris, Perancis. Dan bertemu dengan pakar dalam bidang keselamatan jalan raya dan mobiliti tu. Ini adalah perjalanan sekolah yang terlibat lah. Okey, seterusnya. Permohonan siapa yang kami cari.
Macam saya sebut tadi, pertandingan ni dibuka kepada murid sekolah rendah, murid tahun 5 dan 6. Okey, kategori ini adalah kriteria dan kategori skor yang akan digunakan dalam pertandingan ni nanti. 30% adalah kategori dalam profil dan kesediaan sekolah. Bilangan murid sekolah, peratusan murid yang menerima beberapa bentuk bantuan kewangan kerajaan. Anggaran keyakinan guru untuk merekrut 20 murid yang akan dilantik menjadi duta murid keselamatan mobiliti. Anggaran keyakinan guru untuk dapatkan lagi seorang guru untuk dilantik. Pelan tindakan pengambilan murid dan pelaksanaan Safe Mobility Ambassador Camp, SMA Camp, dan yang akan ditangani oleh pengetua sekolah. Anggaran bilangan jam yang boleh diperuntukkan untuk menjalankan SMA Camp di sekolah. Contohnya 2 jam seminggu macam tu. Kategori skor yang kedua adalah impak pelaksanaan geran RM 500, 40%. Dalam tu dia akan tengok potensi impak aktiviti tu, potensi apa projek tu lah, aktiviti tu, dan tahap penglibatan dan kepimpinan murid dalam aktiviti tu. Dan keberkesanan, kiranya macam impact, keberkesanan kos rancangan perbelanjaan yang dicadangkan serta hasil dari pelan tindakan untuk aktiviti kesedaran. Dan 40% juga adalah daripada kesediaan guru, 30% daripada kesediaan murid, dan bonus kelengkapan VR delima 10%. Hmm. Sekejap. Okey, untuk apa pembelajaran atas talian, bagi sekolah, guru atau murid yang belum melengkapi via delima di atas talian, kami galakkan pihak guru dan murid untuk melengkapkan pembelajaran via atas talian di platform delima dekat bahagian rakan delima yang ni. Lepas tu, pembelajaran via atas talian di platform delima boleh didapati melalui RD Total Energy seperti yang dipaparkan gambar di bawah yang bentuk macam ni. Pertandingan program via peringkat kebangsaan antara Julai hingga September 2026. 4 sekolah terbaik dari seluruh negara akan dipilih untuk menerima geran sebanyak RM 500 untuk melaksanakan aktiviti yang di sekolah-sekolah mereka. Dan mereka juga akan menerima pad pelaksanaan program via sekolah yang mengandungi semua bahan dan sumber yang diperlukan untuk melaksanakan program. Di bawah berikut adalah perjalanan 4 buah sekolah yang terlibat dalam peringkat kebangsaan tu. Persediaan dia, bimbingan daripada penganjur dari segi strategi, pelaksanaan kertas cadangan untuk geran RM 500 dan pembentangan akhir. Pelaksanaan dia, duta murid menjalankan Safe Mobility Ambassadorship, SMA Camp, dan aktiviti kesedaran menggunakan geran RM 500. Resip untuk setiap perbelanjaan sepanjang aktiviti kesedaran perlu disimpan oleh guru. Lepas tu laporan pelaksanaan dihantar untuk menunjukkan aktiviti dan impak. Dan kertas cadangan geran RM 10,000 akan dihantar sebelum pembentangan peringkat kebangsaan. Pembentangan akhir peringkat kebangsaan atas talian mengenai pelaksanaan SMA Camp. Dan pada peringkat antarabangsa, pembentangan akhir peringkat kebangsaan dan pengumuman wakil Malaysia ke peringkat antarabangsa. Yang ni pertandingan program VR 2026 Safe Mobility Ambassador Camp. 4 sekolah yang terpilih tadi akan menjalankan SMA Camp bersama 20 orang duta murid yang dipilih. Kandungan SMA Camp dan 4 hasil kerja murid yang perlu dihantar semasa ni adalah murid perlu lengkapkan kursus VR dalam talian di atas pelantar delima. Lepas tu, murid perlu jalankan safety walk untuk mengenal pasti masalah keselamatan mobiliti dan menghasilkan video pemerhatian. Lepas cadangannya, murid mencadangkan jalan penyelesaian dan aktiviti kesedaran ke atas masalah yang telah dikenal pasti dan menghasilkan video cadangan. Lepas tu, murid menghasilkan poster kreatif kesedaran mobiliti selamat dan menjalankan aktiviti kesedaran. Laporan pelaksanaan dan 4 hasil kerja yang dilakukan ni di atas perlu dihantar untuk penilaian ke peringkat akhir.
Dua orang guru jurulatih pada Julai 2026 ni, dua orang guru latih dari setiap sekolah akan diberikan latihan dan bimbingan untuk menjalankan SME Camp dan setiap sekolah akan menerima pemberian grant RM500, makan dan minum murid boleh disediakan melalui grant, kit SMA Camp dan plug program VR. Dan guru jurulatih juga akan menerima allowance sebanyak RM250 untuk menjalankan SMA Camp ni. Hmm. Pihak penganjur pasukan tenaga pengajar dan sumber latihan, Arus Akademi adalah sebuah organisasi sosial pendidikan yang ditubuhkan pada tahun 2015 dengan tujuan untuk memperkasakan guru dan murid melalui pendekatan pendidikan yang interaktif. Tenaga pengajar daripada Arus datang dari pelbagai latar belakang profesional yang berbeza, tetapi dengan minat dan kemahiran dalam bidang pendidikan. Tenaga pengajar Arus juga telah mendapat latihan dan bimbingan dalam mobiliti sosial daripada Total Energy Foundation dari Perancis. Sehingga hari ini, Arus telah membimbing lebih 10,000 orang guru dari seluruh Malaysia dalam pelbagai pendekatan pedagogi interaktif. Pada masa yang sama, Arus juga menguruskan sebuah sekolah komuniti untuk 90 orang kanak-kanak terpinggir di Kuala Lumpur sejak tahun 2022. Ini adalah rakan kerjasama Arus Akademi dalam program pendidikan seperti Kementerian Pendidikan Malaysia, Total Energies, MDAT, UNICEF, Astro Petronas dan lain-lain. Soalan-soalan yang selalu ditanya, bagaimanakah cara untuk saya mendaftar sekolah melalui program ni? Awak boleh mendaftar sekolah melalui link ni, http arus.borang permohonan via 2026. Soalan kedua, di mana saya boleh mendapatkan sijil tamat apabila melengkapkan modul pembelajaran via? Boleh dapatkan sijil tamat pembelajaran via melalui portal Delima. Soalan ketiga, bagaimanakah cara saya menyemak kejayaan saya dalam portal pembelajaran via? Boleh menyemak kejayaan awak via Delima dalam talian tersedia di portal. Dalam Delima. Bolehkah saya masih belajar mengenai VIA dan mendapatkan sijil tamat walaupun saya tidak menyertai pertandingan? Boleh. Anda boleh melalui pembelajaran kendiri terus di portal Delima. Soalan yang kelima, bolehkah saya tahu jika saya mendapat markah PAJSK untuk ini? Ya. Macam saya ada mention sebelum ni, anda boleh menerima markah PAJSK dengan menggunakan surat maklum balas program kami dari pihak Kementerian Pendidikan, Bahagian Sukan, Kurikulum dan Kesenian. Dan kami akan paparkan surat tersebut di laman web VIA, RUCC via Safe Mobility nanti. Di manakah saya boleh melihat lencana digital VIA saya? Boleh melihat melalui portal Delima. Okey, untuk soalan 7, adakah saya mendapat sijil sekiranya saya sebagai guru telah menamatkan pembelajaran VIA di portal Delima? Ya. Anda boleh mendapat sijil sekiranya anda sebagai guru telah menamatkan pembelajaran VIA dalam talian Delima. Apakah garis masa program ni? Dia antara bulan Jun hingga Disember. Ya, untuk Disember tu kiranya dah pergi pemilihan juara dah daripada 4 buah sekolah tu. Bolehkah saya merekrut lebih daripada 20 orang? Ya, boleh. Sebab lebih digalakkanlah untuk merekrut lebih daripada 20 orang. Sekiranya sekolah awak terpilih, awak dinasihatkan untuk mematuhi garis panduan pertandingan yang ditetapkan oleh pihak penganjur. Okey, saya guru yang mengajar murid tahun 3 dan tahun 4 dan saya berminat untuk sertai pertandingan VIA bersama murid tahun 3 dan tahun 4. Adakah sekolah saya layak untuk sertai pertandingan ini? Tidak. Sebab yang ni hanya untuk pelajar tahun 5 dan tahun 6 sahaja. Butiran apa yang perlu dalam pelan tindakan 1? Halaman untuk pelaksanaan SMA Camp. Anda boleh rujuk halaman ini untuk rujukan. Nanti boleh dikatakan. Oh, tak apa. Nanti cek balik. Dan sebarang pertanyaan boleh hubungi kami
David Chap, Ketua Program VR, di email david@arusacademy.org.my, dan WhatsApp. Dan pengurus projek adalah Nirmala Devi Aravintan, dekat email nirmala@arusacademy.org.my. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Uh, Dina, ada apa-apa